Kami sentiasa mengambil berat tentang setiap respon pengguna jentera Aveta sendiri sebab kami percaya kualiti sebenar datang daripada mendengar, menambah baik dan berinovasi bersama-sama pengguna jentera kami sendiri. Dan kerana itu, kini Aveta Vanguard 250 mempunyai 3 upgrade. Dan kerana 3 penambahbaikan ni menjadikan Vanguard 250 kini lebih bergaya, lebih selesa dan lebih praktikal. Sebelum kita mulakan dengan video ni, buat anda yang masih belum follow, like, komen dan share video dan akaun ni, jom sama-sama tunjukkan sokongan anda kepada jenama motosikal tempatan dengan cara klik butang-butang tersebut. Dengan windshield gelap, kini Vanguard 250 bukan sahaja nampak lebih garang, tapi nampak lebih premium. Seolah-olah anda dah siap make up Vanguard ni. Dan kini, Vanguard 250 datang dengan dual USB port, Type A dan Type C. Dengan penambahbaikan ni, bukan satu, tapi 2 gadget anda boleh cas sekaligus di mana-mana sahaja. Anda boleh cas smartphone, GPS, action camera ataupun lain-lain gadget. Kini, tak ada alasan lagi untuk terputus sambungan. Dan dengan desain seat yang baru, memberi kebebasan kepada rider untuk slide ke depan ataupun ke belakang bergantung kepada ketinggian masing-masing. Dan ini akan memberi kelebihan untuk perjalanan jarak jauh, lebih selesa untuk rider dan lebih selesa untuk pembonceng. Skuter ATC yang datang dengan desain dan feature yang serba moden ni ditawarkan dengan harga asas RM16,388, tidak termasuk road tax dan insurans. Jom sama-sama layari www.aveta.com.my untuk info lanjut.